motor putih tak ada? Ada merah dengan orange. Sekarang? Nah, naik Jas. Motor Jas. Mana ni ke yang tukar? Neng neng. Kena Neng, ada neng. seatbelt dia. Neng neng. Wah. Untuk kalau abang nak jalan, Ha? okey abang ni abang on. Lepas tu dia akan P. P ni maksudnya parking, abang tak boleh pulas. Anak abang terpulas ke apa dia selamat lah. Kalau nak jalan abang boleh tekan P balik ataupun gear pula brake ataupun brake kiri kanan boleh. Ni dah boleh jalan. Dia ni mode 1 dia boleh pergi ke 46. Oh. Dia tak ada start abang, dia terus pulas je. Oh. Lepas tu mode 2 dia boleh pergi 59. Lepas tu dia maksimum mode 3 boleh pergi 69 lah, 69 ke 70. Itu standard kan. So kalau untuk reverse pula, kalau untuk reverse abang kena tekan R ni sampai dia keluar terus pulas. Tapi jangan lepas lah. Oh, jangan lepas. Jangan lepas. Kena pegang je. Kalau lepas dia ke depan balik. lah. Ya. Ke depan balik. Bijak. Ni on, lampu tinggi rendah. Tu ni motor signal. Kalau dah parking abang boleh tekan P balik ataupun mati enjin terus. Kalau P, memang tak ada lah. Tak jalan. Lepas tu kalau contoh abang nak ni, abang nak start tak payah cucuk, abang tekan peti ni 2 kali. Abang dah boleh jalan dah. Simpan je kunci ni. So dia keyless lah. Abang boleh jalan lah. Lepas tu kalau contoh abang dah sampai, abang nak matikan dia, abang tekan unlock. Unlock. Nak matikan unlock matikan tekan unlock je. So dia mati. Lepas tu kalau contoh abang nak parking kan, abang tekan lock lah. Ni lock untuk alarm safety kan. So abang lock. Kalau contoh motor ni digerakkan, dia akan ada bunyi alarm. First alarm ni dia punya tayar ni tak lock. Kalau second dia bila orang nak tolak dia akan terus lock terus. So memang tak boleh tolak langsung dengan bunyi bising. Abang tekan lah button unlock. Button unlock. Itu je. Kalau abang nak jalan dulu boleh? Jalan dulu. Boleh. Tekan. Boleh lah. Pulas terus. Yang penting jangan tekan brake. Kalau tekan brake dia terus cut. Dia tak boleh pulas. Dia hilang. Dia hilang power. Okey. Ni abang pulas itu. Bye. Aku ingat kereta hilang tadi, aku dengar bangkai tu. Takkan nak dapat baby. Rupanya depan ni Alphard tu. Clear. Saya mirror tak ada. Jauh sikit. Lagi. Tapi Ada polis lah. depan ni ada. Ni jauh sangat ni. Depan tu ada U-turn. Tadi kita terbelah kiri je kan. Kilo U-turn. Ada kamera. Mana kamera? Tapi ada kita.
Bread. Bread makan lah. Makan lah. Tak ada apa? Dia tak ada bunyi enjin rasa lagi. Mira dia pakai mod 1 ke. Eh, Tengok apa, bila nak sampai dia pergi kedai seberang tu. Lebih kurang yang ni je. Banyak macam lebih kurang. ha? Macam lebih kurang yang aku beli. Tapi yang ni dia berbentuk motor sikit kan. Ya. Yang tu tak payah pakai. Belakang motor. Ha? Tu belakang. Oh, dia pun dah hilang. Pandang-pandang kau ada tak nak buat. Kena orang ke? Biasa tu. Tak banyak. Ha? Oh, biasa tu. Tapi pasal apa ajak dia dekat belakang tadi? Ha? Ajak duduk belakang tu pelik tu. Alah. Ajak duduk belakang. Ajak memang macam tu ajak Memang. Oh, ajak tak hati bawa motor. Kalau dekat rumah anak yang bawa. Okey, kita nak jemput kita punya YB. Ya. Ya. Boleh Apa nak tangkap gambar dulu ke apa? Ha, dia nak Okey. ambil gambar. Kita bagi bergambar dulu. Kita yang dekat atas ni gambar juga. Gambar tu. Ah, sekali ya, sekali ya. Saya Sekali ya, sebenarnya bos, sekali ya. Oi, kena sekali. Mana boleh kita tak ada? Rehearsal. Okey, sekali lagi. Mana video mana? Okey, Harakah ada, Metro ada. Okey. Okey, music down, music slow sikit. Music down. Lepas sebut EV baru naik Ngam Aku cakap bahasa Melayu ni. Music low. Okey. Dia tak jumpa button. Benjamin button. Okey, ngam. EV je naik balik sound Okey. GGR EV. Terbakar. Panau. Okey. 2 1. Itu dia. Mantap EV kita.
Yang Okey, Ini model dia model dia kena tanya ni. Memang Abang Cat. Okey. Lion G1. Alright, kita tengok model apa yang bakal kita lancarkan sekarang ini guys. Wah, warna je dah geram, warna je dah geram. Wow. GGR EV Oh. Tiger One. Mantap. Ini Betul-betulnya adalah kita bagi suspend dulu. okey. Adik, minta tolong yang ada kat dalam kemah tu apa semua standby betul-betul sebab kita panggil ni 3 kali, kalau tak ada memang kita lepas, kita cabut yang lain. Ya. Memang surat menyurat tidak akan dilayan. Ya. Nama bermula dengan Muhammad. Okey, siapa yang nama dia mula dengan Lagi 50 online. Kejap. Okey. Kalau kita baling sikit-sikit, jangan tolak-tolak, boleh ya? Boleh ya? Belah sini. Okey, kita dah minta izin untuk baling ya. Sorry ya kalau kita kepala ke apa ya. Ini. Okey. Ayam ada lagi. Kita nak bagi semua orang beratas. Kita bagi Kau main nafas. lagi. Jangan takut bini. Saya tak takut ini. Dia yang menakutkan dia tu. Baiklah. Okey. Silakan Bella nak Terima nyanyi kasih. tadi kan. Tolong ikat Datuk Alif Ya, saya ikat. Saya taruh kerengga lagi dekat dia. Okey, Dia boleh angkat lah tapai. Betul lah tu. Orang panggil Willy. Okey, adik, kau dengan air keladi kau, Dik. Ya Allah, risau aku, Dik. Angkat sikit, Dik. Santai, Dik. Santai sambil minum air keladi. Ya! Kita nasihatkan, jangan cuba buat benda ni di rumah.